from paradise. I'm living day by day. Sudi Cup Mendra Pro Cup. So daging Sudi Cup. Sudi Cup. ni daging lembu grade A. Bukan sembarangan, sup dalam power. Tengok ni isi. Cakap pasal lembu, beza dengan Malaysia jauh sekali. Semalam yang naik atas 4x4 tu pun tak ada sebesar tu di Malaysia. Yang tu dekat bahagian Sadau. Bahagian Sadau nak pergi Hatnyai, hasil dan kualiti. Mereka memang jaga ternakan kita. Inilah hasil, salah satu hasil. Jom kita nikmati. Nasi Thailand dia masam. Di Malaysia dia mana-mana dia tu mana daging konsum. Konsum ni sedap. Masam tu. Tu dia rebung. Macam ni. Ya ke? Yang beza sup Malaysia dengan Thailand dengan dari segi pandangan peribadi nampak kita kebanyakan ada ready siap sup unyut tu. Tapi dekat bahagian Thailand ni kebanyakannya semua by hand. So apa-apa yang bahan dia tu dia buat satu persatu setiap hari. Beza ni lebih fresh. Lepas tu sup dia memang lain daripada lain. Sup dia macam ala-ala manis ada juga, pedas pun ada dia. Balance. Sedap. Orang elok oi. Macam teko dah. Tapi air dah habis dah. Sedap tu air tu habis. Leave your trouble all behind now. Welcome everybody. Allah, hari ni kita jelajah feature bahagian viewpoint Samui, iaitu Jungle Track 360. Jadi nantikan apa yang ada di sana. Welcome everybody to the island in the sun. Welcome everybody, where everybody have some fun, where you can feel so free, so free. Come to Koh Samui, come to Koh Samui. I'm looking in brown eyes, and in my ear I have the ocean sound. Oh baby, touch the sky, and we dancing round and round now. Welcome everybody to the island in the sun. Welcome everybody. Okey, ada ni, ada macam ada yang nak naik motor, naik guna motor sendiri, ada yang nak naik guna kereta. Nak naik kereta tak apa, kita tak ada paksaan. Kita siapa yang nak naik kereta silakan, yang nak naik motor kami nak pergi dulu. Laluan dia tak bahaya, cuma je 5 km nak naik atas bukit sikit. Tapi sebelum ni ada sahabat kita dah naik dengan motor ni, so kita nak umpama cabaran bagi kita. So kita kena try. Lagipun susah payah sampai sini tau. So kita try supaya tak jual motor ni. Welcome everybody, where everybody have some fun, where you can feel so free, so free. Come to Koh Samui, come to Koh Samui. Kami ni adventure semua dah. Sesat ada sejarah ni kami. Sejarah hitam, sejarah mana? Zaman hitam dah. Malaysian island, you know. If you come one time, I am sure you come two. Tree
戰場，眼光萬里長，誓奮發自強。 Ya, Alhamdulillah, selamat sampai. Kita minum Zat. Usaha nak naik tu memang mencabar, tapi berbaloi hasil dia. Memang berbaloi. Cuma nak naik tu kena nasihat sikit lah daripada kami. Kalau yang first time naik agak cerun. Cerun dia agak tinggi. Lepas tu memang main untuk yang gear, memang main gear 1, gear 2, dan berhati-hati, ada lopak air juga lah. Kalau yang skuter tu naik je. Cuma penumpang belakang tu kena main peranan lah. Jangan goyang-goyang tergedik-gedik. Tapi tadi Mas Saleh dia suka sini sebab apa? Sebab hiking. 5km naik, 5km turun. Bagi mereka suka. Kita, pengalaman kita nak tengok pemandangan Koh Samui. Bagi mereka Gambar ke video? yang datang Koh Samui, jadikan ni sebagai acara wajib untuk tuan-tuan dan perempuan. Kotor pada motor memang ada, tapi Mas Ali cakap that's the price you have to pay. Betul. Banyak tu. Apa pun, terima kasih. Yang ni tu tempat jungle restaurant. Air makanan dia berpatutan, tapi kami minum air je lah sebab tengah hari dah panas. Apa pun, jadikan ni acara wajib bagi mereka yang datang Koh Samui. Jangan berbaloi. Abang Long Fadil 2 DAC Samsung in the house, yo. True M in the house. You better listen up. Come on, SY. Come on. 5, 4, 3, 2, let's go. Welcome everybody to the island in the sun. Welcome everybody.